Terima kasih. Macam. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Yang Mohd Menteri, 1997 Tun Dr. Mahathir, 2018 Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, selang beberapa minggu 2025 Prabowo Presiden Indonesia hadir dijemput oleh Presiden Perancis ke perarakan Hari Kebangsaan Bastille Day. Mengapa Yang Amat Berhormat Tambun tidak dijemput? Malah walaupun beliau seorang pengerusi ASEAN, beliau disambut oleh seorang prefek pegawai perkhidmatan awam yang protokol jauh lebih rendah berbanding dengan Presiden Prabowo yang mendapat sambutan daripada Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau. Jadi saya lihat Yang Mohd Menteri, liputan media berkaitan lawatan pengerusi ASEAN ke Paris tidak luas. Le Figaro, Le Monde, Le Parisien tidak membuat liputan hatta tentang syarahan perdana di Sorbonne. Jadi apakah Yang Mohd Menteri bersetuju it was a missed opportunity untuk Wisma Putra mengangkat semula diplomasi kita ke tahap kuasa besar Perancis ini kerana kekurangan engagement yang strategik seperti yang saya katakan tadi. Terima kasih. Baik. Apa komen? Terima kasih. Sila Menteri. Lawatan itu adalah merupakan Perdana Menteri singgah untuk dalam perjalanan ke Rio Janeiro menghadiri sidang BRICS di Brazil. Kami di pihak Wisma Putra memandangkan ada jemputan-jemputan oleh kedua-dua buah negara yang telah lama menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ke Itali dan juga ke France. Jadi kami mengambil peluang dalam perjalanan tersebut Perdana Menteri singgah. Dia bukanlah lawatan resmi sangat. Kalau lawatan resmi itu lain, ya, kita akan terus ke situ. Tapi ini singgah-singgah. Jadi Datuk Ketua maka singgah di situ, dan setakat kalau nak dikatakan kalau lawatan biasa itu, dia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diberikan penghormatan yang tinggi juga, ya, kerana diberikan penghormatan pemeriksaan barisan itu oleh Guard of Honor dia, semua ada. Jadi tidaklah betul mengatakan bahawa kita ini lawatan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke Perancis itu tidak mendatangkan makna. Tetapi ia memberikan makna kerana yang pentingnya ialah semasa mengadakan perbincangan dua hala antara Yang Amat Perdana Menteri dengan Presiden Macron, berbagai perkara yang telah pun dibincangkan, termasuk perbincangan empat mata Tan Sri Putu, ya. Begitu juga di Itali. Jadi jika nanti kita pergi terus ke France untuk mengadakan lawatan resmi, insya-Allah saya rasa ia akan disambut seperti di negara-negara yang lain di mana kita mengadakan lawatan resmi secara resminya ke negara tersebut, insya-Allah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.